Okey, anak saya yang bongsu baru tidur. Jadi saya dah tidurkan dia tadi. Dia ada dekat bawah air sekarang ni. Kakak dia ni masih lagi tidur. Lama juga dia tidur ni. Rasanya daripada sebelum pukul 2 sampai sekarang ni dah lebih pukul 4.30. Dah 2 jam lebih dia tidur ni. Jadi ini adalah hari-hari tipikal saya. Hari kebiasaan saya. Jadi sekarang ni benda yang mungkin saya boleh pilih untuk buat. Sama ada saya nak kemas rumah ni. Rumah ni nampak boleh dikemas lagi. Sebab nampak tak tersusun. Serabut. Saya pun boleh basuh baju. Ataupun saya masak air. Ataupun saya buat air kopi. Saya boleh memilih. Waktu ketika budak-budak ni tidur. Jadi sekarang ni mungkin saya nak memilih nak buat air kopi sekejap. Dan saya nak buat kerja sikit dekat laptop. Tengoklah macam mana. Sempat ke tak sempat. Tapi sebelum tu saya nak basuh. Lepas tu nak cuci. Apa dia? Saya nak cuci botol susu ni dulu. So botol susu ni dia tak elok kalau kita biarkan dia kotor buat satu masa yang lama. Tak bagus. Kalau kita nak memanjangkan jangka hayat botol susu ni, jadi kita nak kena rajin-rajin basuh. Juga dah pakai. Ini air okey. Air sabun ni okey lagi. Tinggal tambah sabun sikit, tinggal tambah air sikit. Jadi kita cuci sikit. Ini yang saya beritahu tadi. Bila dalam keadaan yang tenang macam ni, kita boleh berfikir dengan tenang. Dan pada waktu ni saya boleh pilih saya nak buat apa yang saya patut buat. Tapi masih kena buat kerja. Bagi saya, kalau saya ada masa, saya akan peruntukkan masa tersebut untuk buat kerja. Kecuali lah kalau memang saya tidur. Saya tak boleh nak buat apa-apa. Kecuali tidur. Tapi kalau ketika ni, saya boleh pilih. Saya sama ada saya nak buat sesuatu. Buat sesuatu tu termasuklah saya mengambil peluang untuk berehat. Itu pun buat sesuatu juga. Jadi itu terpulanglah kepada masing-masing. Tapi kalau sekarang ni saya pilih untuk cuci botol susu ni. Sebab kalau kita ada banyak perkara kita nak buat dalam hidup ni, dia akhir sekali sebenarnya akan berakhir dengan apakah keutamaan. Apakah perkara yang kita nak dahulukan buat. Kita ada prioriti, keutamaan. Kalau macam sekarang ni, saya punya top priority, saya kena cuci botol susu ni. Sebab macam saya beritahu tadi, botol susu ni elok kalau kita lepas pakai, terus cuci. Lepas pakai, terus cuci. Kita jangan tunggu lama. Lagi lama kita tunggu, maka dia bayangkan macam ni lah. Lagi lama kita biarkan benda tu kotor, tak basuh, tak cuci, maka lagi cepatlah jangka hayat botol susu. Sebab botol susu ni bukan kita boleh pakai selama-lamanya. Mungkin dalam setahun setengah, 2 tahun, kita nak kena tukar lain. Dia tu kena material apa dia pakai untuk buat botol susu ni lah. Tapi senang kata tak ada yang tahan sampai 100 tahun. Dia tak ada lah. Agak mustahil. Dari segi botol susu tu sendiri, saya percaya dia boleh tahan lama. Tapi mungkin kesan kalau kita terus pakai botol susu tu. Satu jangka masa yang lama, itu tak baik untuk kesihatan. Saya tak nak ulas lebih lanjut, lebih panjang lebar tentang perkara ini sebab bagi saya ada pakar yang boleh ulas benda ni dengan lebih baik lagi. Doktor, orang-orang yang pakar ahli kimia, mereka boleh mengulas perkara ini dengan lebih panjang lebar. Jadi cukup sekadar tu saja yang saya boleh ulas.
Jadi ada perkara-perkara yang menjadi prioriti kita sebab dia sebenarnya memberikan kesan kepada tugasan atau aktiviti yang kita nak lakukan selepas tu. Ataupun kita nak kena lakukan benda tu awal sebab kita nak tunggu benda tu siap. Contoh yang pertama tadi, dia ada dependensi, kebergantungan kepada aktiviti yang kita nak lakukan selepas tu. Contohnya, saya bagi satu contoh. Kalau kita nak keringkan baju, gunakan dryer, mesin dryer, tentu sekali kita nak kena cuci pakaian tu dulu, cuci seluar tu dulu. Itu dependensi. Yang kedua, kita nak kena utamakan buat perkara tu dulu sebab benda tu makan masa untuk siap. Contoh yang saya boleh bagi, basuh baju. Saya letakkan baju dekat dalam mesin basuh ni. Macam sekarang ni saya pergi ke dapur, saya nak letakkan baju. Tapi sebelum tu saya nak kena angkat baju yang dah kering, yang dah basuh. Jadi sebelum saya mengeringkan baju, sebelum saya gunakan mesin dryer untuk keringkan baju, saya nak kena basuh baju tu terlebih dahulu. Macam sekarang ni, saya tengah keluarkan baju daripada mesin basuh supaya saya boleh keringkan baju-baju ni. Jadi dia ada turutannya. Ada perkara yang nak kena buat dulu, ada perkara yang kena buat kemudian ataupun boleh dilakukan kemudian. Kalau tak buat perkara A, kita tak boleh buat perkara B. Ada turutan. Kita nak ikut turutan itu. Okey. Jadi bila sama juga kalau nak pakai mesin basuh. Kalau mesin basuh tu, sebelum itu kita dah gunakan untuk basuh baju. Tentu sekali dalam tu dah ada baju yang kita basuh. Sambung tadi yang saya beritahu. Sebelum saya basuh baju-baju yang lain, dan sebelum tu saya ada basuh baju yang sebelum ni, saya kena keluarkan baju yang siap sebelum ini, sebelum saya mampu untuk masukkan baju yang baru. Jadi kena ikut turutan tu. Memang dalam kerja-kerja rumah ni macam tu. Jadi kita nak kena lebih bijak memilih apa yang kita patut lakukan pada masa dan ketika itu. Jadi saya dah
saya dah selesai keluarkan baju daripada mesin basuh dan kemudian masukkan baju yang lembab tersebut ke dalam mesin pengering. Sekarang tengah mengering, mesin tu dekat dalam baju-baju tu dekat dalam mesin. Dan saya pun masukkan baju-baju yang lain ke dalam baju-baju kotor lain masuk ke dalam mesin basuh. Jadi botol susu pun saya dah settlekan. Sekarang ni saya nak buat air kopi. Saya nak tengok dekat dalam cerik tu ataupun saya punya water heater tu ada ataupun tidak air panas. Kalau tak ada, saya nak kena masak dulu. Ini samalah kes dia dengan mesin basuh tadi. Saya nak masak air, jadi saya kena masak air dulu. Mungkin nak kena tunggu 15 minit, 20 minit barulah air tu masak. Contoh macam sekarang ni, saya cek tadi air panas tak ada. Air panas dah habis. Jadi saya nak kena jerang air panas yang baru. Saya kena jerang air panas yang baru. Jadi kalau nak jerang air panas yang baru, air panas, air yang dah masak, air yang saya dah jerang sebelum ni dan air tu dah masak, saya nak kena alihkan dulu. Alihkan dulu ke dalam jug. Sekarang ni macam rumah saya tak ada mesin penapis air ataupun pemanas air, belum ada lagi. Dan saya tak bercadang untuk beli dalam jangka masa terdekat. Masih lagi manual. Okay. Settle. Kemudian saya alihkan dulu air ni sebab air ni dah masak. Air yang lepas masak ni kita akan sejukkan sebagai air yang suhu bilik ataupun air sejuk. Kalau air sejuk saya letakkan kat dalam botol besar ni, botol berkapasiti 2 liter ataupun 2000 mililiter. Dah siap. Apa yang saya nak kena buat seterusnya adalah saya kena ambil air. Saya kena ambil air di sini. Jatuh pula benda ni. Takut adik ni terkejut. Tak terkejut lah. Sebab dia dah kenyang minum susu tadi. Dia pun dah ngantuk. Harap dia dapat deep sleep. Ada air masuk sini. Dia tak ada tapis-tapis kan. Dia memang turun direct. Style saya kat kampung dulu pun macam ni juga. Ambil air ni terus terang. Tapi ada setengah orang dia memang particular sikit. Ada setengah orang masak nasi pun pakai mineral. Jadi itu cita rasa dan kemampuan masing-masing. Itu terpulang. Okey, terpulang. Saya kena hidupkan dulu. Okey, matikan balik. Sementara menunggu benda tu siap, saya rasa saya nak makan roti dulu lah.
roti sekejap. So this is how I am living my life. Ini cara bagaimana saya hidup. How I am living my life as a father of two. My first kid, she's now 4 years old. And my youngest one, now 4 months. Jadi bila hari ini sebenarnya saya terpaksa meminta cuti separuh hari untuk jaga 2 ketul minion. Jemput makan dulu. Ni roti warna hijau, tak boleh tunjuk brand. Okay, sebab dia tak ada dalam rancangan. Rancangan ni tak ada. Cuma saya nak makan je. Datanglah lapor. Makan lah. Okay. Ini adalah mentega kacang. Mentega kacang daripada satu brand X. Saya gunakan untuk diratakan di atas keping roti. Roti gandum penuh. Jenama Y. Jenama tidak didedahkan. Dia buat makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sekejap. Ada satu lagi. Biskut. Biskut. Kalau pakai mentega kacang ni, best juga. Kita cubalah.
Di sini baru masuk waktu asar, sebelah petang, pukul 5, lagi kira-kira 10 menit. Okay. Kakak dia tadi macam nak bangun, dia tidur balik. Okay. Jadi kalau macam tu, baik, dia dah bangun lah.
So, sempatlah semayang sekejap.
Saya macam dengar anak saya tu, dia dah bunyi-bunyi. Baru tidur budak ni tadi. Haji dah bangun ni, adik. Kejapnya adik tidur ni. Kejapnya adik tidur ni. Hai adik. Adik dah bangun ni. Adik dah bangun pula ni. Adik. Sekejap. Kejapnya adik tidur ni. Adik tidur kejap aja ni. Ya. Kejapnya adik tidur ni, adik. Adik ni. Adik lah adik. Kejapnya adik tidur ni. Adik ni kejap je adik tidur ni. Sudah ni. Sudah gemuk-gemuk.
Dah gemuk-gemuk ni, dah gemuk-gemuk. Yeah. Adik ni. Adik ni. Okey, yuk. Adik ni. Budak ni dah bangun ni. Adik dah bangun. Adik dah bangun. Sinilah adik. Okey. Adik. Adik bom-bom sinilah. Ya. Bom. Okey. Nak pergi mana? Adik nak pergi mana ni? Adik nak pergi mana ni? Adik ni. Budak ni. Kakak tak bangun-bangun lagi. Lama betul kakak tidur. Apa ni? Apa dia ni? Orang ngantuk lagi ke Noah? Adik ni. Adik. Adik dah gemuk-gemuk. Ya, apa dia kejap je ni? Dia kejap ni, kejap je tidur ni. Budak. Budak ketul ni. Budak saya ketul ni. Ini. Adik mok-mok ni.
Adik lah adik. Adik. Sini. Adik. Duduk dulu lah. Okay. Adik duduk diam-diam dulu situ. Adik nak bangun ke ni? Kejap adik. Ayah ambil charger sekejap ya. Adik lah adik. Adik lah adik.
Dia nak pergi mana ni? Dia nak keluar ni. Dia nak pergi mana ni? Dia nak pergi mana? Dia nak pergi mana ni? Ni, dia ni. Dia dah penat ni. Adik.